Okey. So seterusnya, yang kelima, pendapatan yang diraih oleh ahli parlimen dan menteri-menteri. Yang ini pun tak dikenakan cukai. Saya buat macam ni je lah. Okey, ni pegang bendera. Menteri-menteri dan ahli parlimen, semua pendapatan mereka semua tak dikenakan cukai. Okey, kenapa? Saya tak tahu. Tapi inilah ceritanya, memang tak dikenakan cukai. So siapa yang nak dapat pendapatan yang tak dikenakan cukai, maka registerlah menjadi ahli politik dan bercita-citalah untuk menjadi menteri, ahli parlimen, perdana menteri dan sebagainya. Okey. Yang ketujuh, faedah. Pendapatan daripada faedah. Ini kalau tuan-tuan perasan, dekat dalam bank statement korang ada faedah kan, daripada faedah bank apa. Ini pun tak dikenakan cukai. Okey? Semua tak dikenakan.